Terdapat sebuah negara yang dianggap oleh dunia tidak akan dapat dibangunkan semula dalam 100 tahun. Namun, negara itulah satu-satunya yang berjaya mematahkan semua tanggapan umum dan mencapai keajaiban terbesar dalam sejarah. Ada sebuah negara yang dicemuh sebagai tidak waras. Walaupun dunia cuba menghalangnya, walaupun para pakar meramalkan kegagalannya, negara ini tidak pernah berhenti. Walaupun dalam kelaparan, mereka tetap membina sekolah. Walaupun tiada apa untuk dimakan, mereka berbicara tentang industri masa depan. Walaupun dikatakan sebagai satu cabaran yang mustahil, mereka diam-diam menempuh jalan mereka sendiri dengan tabah hingga ke akhirnya. Dr. Carter, seorang pakar dalam masalah Timur Jauh, berkata, negara ini tidak akan dapat dibangunkan semula walaupun selepas 100 tahun. Laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat juga menyimpulkan, mustahil bagi negara ini untuk berdikari sebagai sebuah negara. Walaupun seluruh dunia sebulat suara mengisytiharkan kegagalannya, hanya ada satu negara yang membalikkan semua ramalan itu dan bangkit ke puncak. Dan negara itu akhirnya menjadikan impian yang tidak mungkin tercapai tanpa cabaran gila itu satu kenyataan. Nama negara itu ialah Malaysia. Kini saya akan ceritakan kisah keajaiban itu. Jika anda menyukai video ini selepas menonton, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Sokongan anda amat bermakna bagi saya. Baiklah, mari kita mulakan. Persaingan untuk mendaftar kursus ini sangat sengit. Saya memohon kerana tertarik dengan tajuknya, Hegemoni Antarabangsa dan Persaingan Strategik. Tetapi, dalam kuliah pertama, Profesor berkata, mari kita kaji negara-negara yang gagal dalam pembangunan semula selepas merdeka. Saya benar-benar tertipu. Padahal dalam sinopsis kursus, jelas tertulis strategi global. Tetapi Profesor hanya bercakap tentang negara-negara yang musnah. Pelajar-pelajar di sekeliling saya juga kelihatan kecewa, sama seperti saya. Kami datang ke sini untuk belajar tentang strategi global, tentang persaingan hegemoni AS China, tetapi nampaknya kami telah salah mendaftar kursus. Nama saya Tyler. Saya seorang pelajar di Harvard Kennedy School, mengambil jurusan politik dan ekonomi antarabangsa. Sejak kecil, saya meminati sejarah dunia dan hubungan antarabangsa. Saya mempunyai impian besar untuk menjadi salah seorang pemimpin masa depan Amerika. Itulah sebabnya saya sangat berminat dengan kursus seperti ini. Profesor berjalan perlahan sambil mengambil sebatang kapur. Kemudian, dia mula menulis nama-nama negara satu persatu. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lubnan, Korea Utara. Setiap kali satu nama ditulis, suasana di dalam dewan kuliah menjadi semakin suram. Saya meletakkan pen saya. Saya sudah hilang minat. Apakah persamaan antara negara-negara ini? Tanya Profesor. Rasuah. Konflik antara puak. Tiada wawasan negara. Pelajar di sebelah saya mengeluh perlahan. Saya juga begitu. Bukan untuk mendengar cerita menyedihkan seperti ini, saya mendaftar kursus ini. Beberapa orang pelajar mula berbisik. Patutkah kita gugurkan kursus ini? Aku pun fikir macam itu. Sejujurnya, saya juga terfikir untuk berbuat demikian. Lagipun, tempoh pengubahsuaian pendaftaran kursus masih dibuka. Tetapi pada ketika itulah, kapur Profesor berhenti di satu sudut papan hitam. Suasana senyap seketika. Kemudian, Profesor perlahan-lahan menulis satu perkataan, Malaysia. Dewan kuliah serta-merta menjadi riuh, saya pun menegakkan badan. Apa? Malaysia? Kenapa Malaysia ada di situ? Malaysia bukan negara yang musnah. Itu negara yang ada syarikat seperti Petronas, Proton dan Maybank. Bukankah itu negara yang memukau dunia dengan menara berkembar dan keindahan alamnya? Pelajar di sebelah saya memandang saya dan mengangkat bahu. Riak wajahnya seolah-olah berkata, Profesor ni dah silap agaknya. Profesor memandang sekeliling kepada para pelajar dengan perlahan. Kemudian, dengan tenang dia berkata, tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu negara yang mematahkan semua tanggapan umum. Saya menahan nafas. Negara ini tidak mempunyai satu pun sebab untuk berjaya, suara Profesor bergema di dalam dewan. Ini adalah kisah pada tahun 1969. Sejurus selepas rusuhan kaum yang dahsyat, perpaduan negara hancur berkecai, ekonomi lumpuh. Pada masa itu, ia tidak ubah seperti negara termiskin di Asia. Dewan kuliah menjadi senyap. Pelajar yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam. Seluruh rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Bandar-bandar menjadi medan sengketa. Lebih daripada 1/3 penduduk hidup di bawah paras kemiskinan. Profesor menyambung dengan perlahan. Kilang, hampir tiada. Jalan raya, hospital, sekolah, semuanya dalam keadaan usang. Sebahagian besar infrastruktur negara berada di ambang keruntuhan. Saya menelan air liur. Sejujurnya saya tidak tahu banyak tentang Malaysia, negara maju, pertumbuhan ekonomi, itu sahaja yang saya tahu. Saya tahu Malaysia pernah dijajah, tetapi saya tidak sangka keadaannya seteruk ini.
Mana-mana negara di dunia ini pasti sukar untuk bangkit dari keadaan yang begitu parah, kata Profesor. Bagaimana agaknya penilaian masyarakat antarabangsa pada masa itu? Profesor memandang para pelajar. Negara ini tidak akan bertahan. Ia akan kekal miskin selamanya. Ia tidak akan mampu membangun tanpa bantuan luar. Badan saya kaku. Tetapi, Profesor berhenti seketika. Lihatlah negara ini sekarang. Dewan Kuliah sunyi sepi. Ia adalah salah satu kuasa ekonomi utama di dunia, gergasi dalam industri semikonduktor, minyak dan gas dan kewangan Islam, sebuah kuasa budaya, sebuah negara demokrasi yang stabil. Saya tidak percaya ini berlaku hanya dalam beberapa dekad. Beberapa puluh tahun sahaja. Bagaimana ini mungkin? Tanya Profesor. Kenapa Vietnam tidak boleh melakukannya? Kenapa Iraq? Kenapa Afghanistan? Keadaan negara-negara ini tidaklah lebih teruk daripada Malaysia. Ada negara yang kaya dengan minyak, ada negara yang menerima lebih banyak bantuan antarabangsa. Saya membuka buku nota saya. Tiba-tiba saya menjadi sangat berminat dengan cerita ini. Jadi mengapa hanya Malaysia yang berjaya? Soalan Profesor itu menusuk fikiran saya. Kenapa? Betul, kenapa hanya Malaysia? Mencari jawapan kepada soalan inilah yang akan menjadi tugasan kita untuk semester ini, kata Profesor. Sambil kita melihat contoh-contoh kegagalan pembangunan semula, kita akan cuba mencari syarat-syarat kejayaan secara terbalik. Dan kita akan menganalisis bagaimana negara yang bernama Malaysia ini mencapai keajaiban. Serta mata saya sedar. Kursus ini bukan tentang negara-negara gagal. Ia adalah kursus untuk memahami sebuah negara yang berjaya. Saya berasa malu kerana terfikir untuk menggugurkan kursus ini. Mulai kelas akan datang, kita akan mula membincangkan tentang Malaysia secara mendalam, kata Profesor. Anda semua pasti akan terkejut apabila mengetahui pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh negara ini. Ketika saya keluar selepas kelas tamat, pelajar di sebelah saya menegur. Kau tak jadi gugurkan kursus ni? Tak, aku pun tiba-tiba jadi berminat. Apa agaknya yang Malaysia dah buat? Saya juga begitu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya terus berfikir. Sebuah negara yang bermula dari keruntuhan. Sebuah negara yang tiada sebab untuk berjaya, tetapi kini menjadi sebuah negara yang dipelajari oleh dunia. Apa sebenarnya yang telah berlaku di negara ini? Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya tidak sabar menantikan kuliah seterusnya. Saya mula tertarik dengan negara yang bernama Malaysia. Pada kuliah berikutnya, Profesor menyambung ceritanya. Baiklah, mari kita lihat dengan teliti keadaan Malaysia pada tahun 1969. Profesor menunjukkan beberapa bahan rujukan. Banyak rumah dan harta benda musnah. Hampir tiada kilang moden. Jalan raya terputus. Gambar-gambar dipaparkan di skrin. Bangunan yang terbakar, jalan-jalan yang lengang dan menakutkan. Saya menahan nafas. Tiada hospital yang sempurna. Begitu juga dengan sekolah. Risiko penularan penyakit berjangkit amat tinggi. Saya tidak dapat membayangkannya. Pada tahap ini, bukankah negara itu sendiri boleh lenyap? Mana-mana negara di dunia ini pasti sukar untuk bertahan dalam keadaan separah ini, tegas Profesor. Tetapi, dalam keadaan inilah Malaysia membuat pilihan yang paling aneh di dunia. Pilihan aneh? Mereka memulakan pembangunan semula dari sekolah dan luar bandar. Apa? Sekolah? Negara biasa akan memulihkan kemudahan perumahan terlebih dahulu. Kemudian, membina jalan raya, mendirikan hospital dan membina kemudahan industri. Itulah logiknya. Tepat sekali. Tetapi Malaysia mematahkan semua logik itu. Dewan Kuliah menjadi senyap. Seorang pelajar mengangkat tangan. Profesor, tetapi mengapa? Mengapa mereka memulakan dengan sekolah? Profesor tersenyum. Para pemimpin Malaysia berfikir begini, kita kaya dengan sumber asli seperti getah dan biji timah, tetapi kita tidak boleh bergantung padanya selama-lamanya. Jadi, dengan apa kita akan bertahan? Saya menahan nafas. Jawapannya ialah insan. Kita tiada pilihan selain membangunkan modal insan. Rakyat yang berpendidikan adalah satu-satunya sumber sebenar negara ini. Itulah kesimpulan mereka. Saya meremang bulu roma. Di tengah-tengah ketegangan kaum, kerajaan melancarkan dasar ekonomi baru. Mereka membina sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Guru-guru dihantar ke seluruh pelosok negara. Gaji mereka tidak seberapa, tetapi mereka tetap mengajar dengan penuh dedikasi. Gambar dipaparkan. Di sebuah sekolah kecil yang dibina daripada kayu, kanak-kanak sedang belajar dengan tekun. Kadar celik huruf di Malaysia sememangnya sudah agak baik sebelum merdeka, tetapi dengan reformasi pendidikan pasca 1969, ia melonjak lebih tinggi. Saya berasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Kerana mereka mengutamakan pendidikan. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, ibu bapa tetap menghantar anak-anak mereka ke sekolah, tegas Profesor. Pada ketika ini, Malaysia sudah pun membuat keputusan. Jalan untuk menyelamatkan masa depan adalah melalui pendidikan. Saya mencatat di buku nota,
Pendidikan adalah satu-satunya sumber dan mereka membuat satu lagi pilihan. Revolusi dalam kesihatan dan kebersihan, sambung Profesor. Kerajaan dan rakyat bersatu padu melancarkan kempen kesihatan berskala kebangsaan, kadar vaksinasi rakyat meningkat menjadi antara yang tertinggi di dunia. Sistem bekalan air bersih dan pembetungan dibina, kadar kematian bayi menurun lebih separuh hanya dalam beberapa tahun. Mustahil. Bagaimana kelajuan seperti ini boleh dicapai? Tetapi ini belum berakhir. Ada satu gerakan penjimatan nasional. Penjimatan, bekalan makanan tidak mencukupi. Jadi, rakyat secara sukarela mula menanam sayur-sayuran di halaman rumah mereka melalui rancangan buku hijau. Mereka makan ubi kayu dan hasil tanaman sendiri. Pemikirannya ialah, jika kita kurangkan sedikit perbelanjaan, negara akan dapat diselamatkan. Saya terkejut, di mana lagi di dunia ini ada negara yang seluruh rakyatnya sanggup mengubah tabiat makan demi menyelamatkan negara? Dan ada lagi yang lebih menakjubkan. Gerakan menabung. Gerakan menabung? Justru kerana mereka miskin, rakyat memilih untuk menabung untuk masa depan daripada berbelanja. Kadar simpanan mencapai tahap yang luar biasa. Simpanan inilah yang kemudiannya menjadi teras kepada dana perindustrian negara. Profesor menyimpulkan, ketika semuanya musnah, Malaysia mula membangunkan semula dari anak-anak mereka. Di negara ini, kempen kebersihan pun menjadi perjuangan komuniti. Secupak beras yang ditanam sendiri telah menyelamatkan negara. Saya menarik nafas dalam-dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pembangunan semula Malaysia, bukan kerajaan yang mengarahkan, rakyat yang bergerak bersama. Rasa terkejut saya bertukar menjadi rasa hormat. Ini adalah pemandangan yang tidak terdapat di mana-mana tempat lain di dunia. Rakyat Malaysia pada masa itu sudah pun memilih masa depan mereka. Kata-kata profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Jika di Amerika, jika di Eropah, adakah perkara seperti ini boleh dilakukan? Saya menggelengkan kepala. Mungkin mustahil. Cukup untuk hari ini. Kelas akan datang, kita akan bercakap tentang industri berat. Bagaimana sebuah negara yang tiada apa-apa membina industri automobilnya sendiri yang bertaraf dunia. Saya perlahan-lahan menutup buku nota. Negara yang bernama Malaysia ini semakin menarik perhatian saya. Profesor membuka bahan rujukan baru. Baiklah, mari kita bercakap tentang industri automobil. Pada tahun 1980-an, Malaysia hampir tiada kepakaran dalam pembuatan kereta, kata Profesor dengan tegas. Tetapi, Malaysia mengumumkan akan membina kereta nasionalnya sendiri. Bagaimana agaknya reaksi dunia? Mereka mentertawakannya. Negara yang baru nak membangun nak buat kereta, saya dapat faham. Itu reaksi yang wajar. Tetapi ada lagi yang lebih mengejutkan, tegas Profesor. Ia bukan sekadar memasang kereta. Mereka berkata akan membina kereta dari A hingga Z, dengan jenama mereka sendiri. Dunia ketawa. Tiada apa-apa pun, tapi angan-angan besar, kata mereka. Tetapi Malaysia sudah pun melihat masa depan, jelas Profesor. Untuk menjadi negara perindustrian, untuk mempunyai kebanggaan sendiri, kita mesti ada kereta nasional. Sejak itu lagi Malaysia sudah mengimpikan masa depan yang besar. Saya menahan nafas. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, projek ini tidak dibina dengan dana kerajaan semata-mata. Profesor meletakkan kapur. Ia adalah kereta yang dibina hasil daripada dana yang dijana oleh seluruh rakyat Malaysia melalui simpanan mereka. Dana daripada rakyat? Saya tidak faham. Dari tahun 1970-an hingga 80-an Malaysia hampir tiada pertukaran wang asing. Tetapi rakyat mencapai kadar simpanan yang luar biasa melalui kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP, dan skim amanah saham nasional. Simpanan? Rakyat berjimat cermat dalam perbelanjaan, menangguhkan kemahuan dan menabung. Dan wang itu dilaburkan untuk negara. Simpanan inilah yang menjadi asas kewangan yang stabil untuk projek kereta nasional. Saya tersedar, Malaysia tidak mencipta wang dari tiada. Mereka menarik wang dari masa depan. Bantuan teknikal dari rakan kongsi asing, pinjaman dari bank pembangunan dan simpanan rakyat. Gabungan ketiga-tiga ini memulakan projek perindustrian paling gegasi dalam sejarah Malaysia, kata Profesor dengan tegas. Pada tahun 1985, kereta nasional pertama, Proton Saga, dilancarkan. Ia mampu menampung sebahagian besar permintaan pasaran tempatan pada masa itu. Profesor tersenyum. Dan kemudian, satu peristiwa yang mengejutkan dunia berlaku. Apa dia? Hanya dalam tempoh yang singkat selepas dilancarkan, ia mencapai keuntungan penuh. Mata saya terbeliak. Kebanyakan projek industri berat negara pada masa itu mengalami kerugian. Adalah lumrah untuk melihat kerugian selama 10 tahun selepas pembinaan. Tetapi Malaysia untung dari tahun pertama, ia adalah satu kes yang luar biasa, tegas Profesor. Yang lebih menakjubkan ialah kualitinya.
Ia menghasilkan kualiti yang tidak dijangka walaupun oleh jurutera asing. Bagaimana? Kereta buatan Malaysia mempunyai kadar kerosakan yang rendah dan konsisten. Dalam rekod penilaian jurutera asing, ada yang mengatakan ia lebih kurang masalah berbanding model rujukan dari negara maju. Saya tidak percaya. Industri tempatan adalah yang pertama bersorak. Syarikat-syarikat komponen tidak akan dapat menjadi syarikat global tanpa projek ini. Industri kejuruteraan juga mendapat daya saing antarabangsa kerananya, jelas Profesor. Sejak tahun pertama pelancaran, fenomena kereta nasional berlaku di mana bekalan tidak dapat menampung permintaan. Fenomena tempahan dari luar negara juga meningkat mendadak. Ekspor berkembang ke United Kingdom, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Malah berlaku fenomena di mana syarikat-syarikat Eropah membeli kereta Malaysia. Saya kehilangan kata-kata. Di pasaran antarabangsa tersebar kata-kata ini, jika anda mahu membeli kereta buatan Malaysia, anda perlu beratur dari awal. Profesor membelik helaian bahan rujukan. Selepas itu, Malaysia melonjak menjadi salah satu negara pengeluar automobil di rantau ini. Kadar pertumbuhan ini adalah satu kelajuan yang tiada tandingannya dalam sejarah industri dunia. Profesor merumuskan ciri-ciri kereta nasional Malaysia seperti yang dinilai oleh industri automobil antarabangsa, kualiti setanding jenama antarabangsa, produktiviti pada tahap tertinggi, kos yang kompetitif. Saya tekun mencatat di buku nota, kereta Malaysia serentak dengan pembuatannya menjadi juara di pasaran tempatan. Media barat melaporkan, jika Malaysia membuat kereta, ia akan mengubah lanskap industri automobil serantau. Profesor memandang sekeliling kepada para pelajar. Malaysia tidak hanya membuat kereta, mereka mencairkan masa depan. Saya menarik nafas dalam diam. Kereta ini tidak dibuat oleh kerajaan. Ia dibuat oleh rakyat, kata-kata profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Rakyat yang menabung, pekerja yang berpeluh di kilang, semua orang inilah yang bersama-sama membina kereta nasional. Malaysia adalah negara di mana seluruh rakyatnya membina asas perindustrian. Saya mengangguk, keajaiban negara ini bukanlah satu kebetulan. Profesor melemparkan soalan. Pada pertengahan tahun 70-an, berapa banyakkah kereta yang ada di Malaysia? Seorang pelajar menjawab, beberapa ratus ribu. Tidak, kata profesor dengan tenang. Hanya puluhan ribu, dan kebanyakannya adalah kenderaan komersial atau kerajaan. Dewan kuliah menjadi riuh. Saya menarik nafas. Tidak percaya. Tetapi dalam keadaan ini, Malaysia mengumumkan akan membina lebuh raya. Dengan jumlah kenderaan sebanyak itu, nak bina lebuh raya, kata profesor. Apa agaknya kata dunia? Profesor memandang para pelajar. Bank Dunia melaporkan ia tidak berdaya maju dari segi ekonomi. Pakar-pakar barat menasihatkan agar membaiki jalan-jalan biasa terlebih dahulu. Cendekiawan tempatan membantah, mengatakan ia adalah tindakan melulu yang membazirkan belanjawan negara. Sudah tentu, saya pun akan berfikir begitu. Rakyat juga membantah, makanan pun tak cukup nak bina lebuh raya, sambung profesor. Tetapi Malaysia sebaliknya melukis impian yang lebih besar. Lebih besar? Ini bukan jalan raya, ini adalah arteri. Apabila arteri siap, darah akan mula mengalir, tegas profesor. Satu pemikiran yang tidak terdapat di mana-mana tempat lain di dunia. Bukan membina jalan raya kerana ada kereta, tetapi membina jalan raya untuk memanggil masa depan kereta. Saya meremang bulu roma. Ia adalah satu projek mega yang merentasi gunung, menambak sungai dan menggali bumi. Profesor menunjukkan bahan rujukan, tetapi dalam berapa lama agaknya ia disiapkan? Para pelajar terdiam. Hanya dalam beberapa tahun, jajaran utamanya siap. Apa? Saya tidak percaya dengan telinga saya sendiri. Dunia tidak percaya. Sehinggakan ada yang berkata patut ukur semula. Ia menjadi satu peristiwa di mana sejarah pembinaan dunia mengesahkan rekod itu. Profesor membelik gambar, tapak pembinaan yang diambil pada waktu malam, lampu kenderaan menerangi kawasan kerja. Pada waktu malam, mereka bekerja dengan diterangi lampu kenderaan. Para pekerja bekerja 24 jam secara bergilir-gilir. Saya kehilangan kata-kata. Dan pada awal 1990-an, lebuh raya Utara Selatan yang menjadi nadi utama Malaysia dibuka. Profesor menunjukkan gambar upacara perasmian. Dan kemudian perubahan seperti keajaiban berlaku. Perubahan apa? Lihatlah jumlah pemilikan kereta di Malaysia. Pada tahun 1980-an ia hanya puluhan ribu. Pada tahun 1950-an ia menjadi ratusan ribu. Pada tahun 2000-an ia mencecah jutaan. Saya terkejut melihat graf itu. Peningkatan yang meledak. Lebuh raya itu mengubah peta industri Malaysia itu sendiri. Ia menjadi arteri utama negara, jelas profesor. Sebelum pembukaan, perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur mengambil masa lebih 10 jam. Kadang-kadang jalan terputus dan logistik tergendala berhari-hari.
Boleh bayangkan. Pasti teruk keadaannya. Selepas pembukaan, perjalanan boleh dibuat dalam masa kurang 6 jam. Hasil keluaran dari seluruh negara dapat bergerak dengan pantas berpusat pada paksi yang menghubungkan selatan dan utara semenanjung. Profesor menyambung, kos logistik berkurang sehingga 40% hingga 60%. Seluruh negara secara praktikalnya menjadi satu pasaran. Satu pasaran? Produk yang dibuat di Pulau Pinang boleh dijual di pasar raya di Kuala Lumpur. Dengan ini sahaja, daya saing industri Malaysia meningkat secara mendadak. Saya faham. Yang lebih menakjubkan ialah pembentukan jalur perindustrian. Profesor menunjuk ke arah peta. Dari Pulau Pinang di utara, turun ke Lembah Klang dan ke selatan hingga Johor Bahru. Profesor melukis satu garisan dengan jarinya. Garisan inilah yang menjadi jantung perkilangan Malaysia. Proton, syarikat-syarikat semikonduktor, semuanya berkembang di sepanjang paksi ini. Saya menahan nafas, kawasan yang dilalui lebuh raya menjadi bandar, semuanya berkembang pesat. Profesor menunjukkan graf populasi, struktur di mana 70% hingga 95% industri Malaysia tertumpu di jalur pantai barat ini terbentuk. Pai Fanji Tesep, bukan itu sahaja. Proses pembinaan lebuh raya itu sendiri menjadi pemangkin yang memajukan teknologi Malaysia, jelas Profesor. Teknologi kejuruteraan awam yang belum diterokai berkembang, mereka memperoleh keupayaan membina jambatan dan terowong. Inilah yang menjadi asas teknikal untuk projek pembinaan Malaysia di luar negara. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa kagum. Ada penilaian yang mengatakan, tanpa jalan ini, tidak akan ada projek pembinaan di Timur Tengah, kata Profesor dengan tegas. Hasil pertanian diedarkan ke seluruh negara. Produk istimewa tempatan boleh dijual di seluruh negara. Dengan pengurangan kos logistik, syarikat-syarikat kecil dan sederhana juga boleh bersaing di peringkat nasional. Ekonomi Malaysia berubah sepenuhnya. Kilang automobil, kilang elektronik, semuanya berkembang menjadi pangkalan ekspor global berkat asas logistik arteri utama ini. Profesor menyimpulkan garisan yang menghubungkan utara dan selatan ini menjadi satu paip logistik. Lebuh raya ini adalah jalan terpenting bagi Malaysia untuk melonjak menjadi negara pengekspor utama di dunia. Saya menulis di nota bukan jalan raya tetapi arteri. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah strategi Malaysia, tegas Profesor. Negara yang tiada kereta membina lebuh raya terlebih dahulu. Ini bukan pembinaan, tetapi satu pengisitiharan kepada masa depan. Saya menarik nafas dalam-dalam. Dunia terpinga-pinga dengan kelajuan Malaysia. Apabila jalan siap, industri menyusul. Kata-kata Profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Malaysia tidak menunggu masa depan. Mereka mencipta masa depan terlebih dahulu dan memastikan masa depan itu datang. Saya mengangguk. Sekarang saya faham mengapa hanya Malaysia yang berjaya. Profesor melemparkan soalan seterusnya. Sebuah negara yang tiada apa untuk diekspor, apa yang dilakukannya? Seorang pelajar menjawab, mencipta sesuatu untuk diekspor. Anda fikir begitu, bukan? Profesor tersenyum. Malaysia membuat pilihan yang bertentangan. Bertentangan? Walaupun tiada produk untuk diekspor, mereka membina zon ekspor terlebih dahulu. Terdengar gelak tawa di dalam dewan. Saya juga sekejap tidak faham. Tiada apa untuk diekspor tetapi membina zon ekspor. Pada tahun 1970-an, Malaysia mengumumkan penubuhan zon perdagangan bebas di kawasan tertentu, jelas Profesor. Media dan pakar ekonomi antarabangsa menunjukkan rasa terkejut dan ragu-ragu serentak. Sudah tentu, pada masa itu asas perindustrian Malaysia hampir tiada. Tiada pengalaman menarik syarikat asing, negara yang tidak stabil dari segi politik dan ekonomi. Profesor menyambung, tetapi negara seperti itu tiba-tiba membina zon perindustrian khas untuk ekspor. Dunia tidak dapat memahaminya. Saya juga tidak faham. Zon perdagangan bebas Malaysia menjadi model untuk Asia. Model yang kemudiannya ditiru oleh China dan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Profesor membuka bahan rujukan. Malaysia berkata kepada syarikat-syarikat asing, produk yang dibuat di sini boleh diekspor tanpa cukai. Kami sediakan tenaga kerja yang murah dan rajin. Kerajaan Malaysia akan memberi sokongan maksimum. Syarat yang sangat menarik. Pada mulanya, hanya beberapa syarikat tempatan yang masuk. Tetapi tidak lama kemudian, syarikat-syarikat dari Amerika dan Eropah mula berpusu-pusu masuk. Profesor menunjukkan gambar. Bagaimana agaknya reaksi media asing? Tanya Profesor. Media Amerika dan British melaporkan, Malaysia akan gagal kerana tiada asas perindustrian. Mereka menilai, Malaysia yang sedang membangun tidak mempunyai daya tarikan untuk menarik syarikat asing. Saya pun akan berfikir begitu. Di kalangan penganalisis korporat juga, pandangan skeptikal adalah majoriti. Syarikat Amerika pergi ke Malaysia, risikonya terlalu besar. Profesor berhenti seketika. Tetapi, hanya dalam 1-2 tahun selepas dibuka, nada media asing berubah sepenuhnya. Apa?
Sejak awal pembukaan, syarikat-syarikat asing menyerbu masuk. Pekerjaan yang pada mulanya hanya beberapa ratus orang meningkat kepada puluhan ribu dalam beberapa tahun. Puluhan ribu? Dari tahun 1970-an hingga 80-an, ratusan ribu orang melalui kawasan ini. Ia menjadi sumber pekerjaan, jelas Profesor. Produk ekspor awal adalah tekstil, mainan, barangan am. Para pelajar ketawa lagi. Ini bukan bahan ketawa, kata Profesor dengan serius. Malaysia belajar lebih daripada sekadar pemasangan mudah. Mereka belajar penyelenggaraan peralatan, penggantian komponen, pengurusan pengeluaran dan penambahbaikan proses. Saya mengangguk. Dunia mula terkejut. Anak muda Malaysia mempunyai kelajuan belajar teknologi yang luar biasa, tegas Profesor. Zon perdagangan bebas ini menjadi titik tolak perkembangan sebenar industri elektronik Malaysia. Ia menghasilkan komponen kaset, televisyen, semikonduktor peringkat rendah, jentera jitu dan memupuk teknologi syarikat tempatan. Saya mula menulis di buku nota. Pertumbuhan syarikat seperti syarikat-syarikat elektronik terkemuka juga menjadi lebih pantas berkat pengaruh kawasan ini. Profesor menunjukkan graf. Pada pertengahan 1920-an, nilai ekspor Malaysia adalah beberapa ratus juta dolar. Menjelang akhir 1980-an, ia melepasi puluhan bilion dolar. Apa? Peningkatan lebih 100 kali ganda dalam masa kurang 20 tahun. Tanpa zon perdagangan bebas, ini adalah mustahil, kata Profesor dengan tegas. Sebahagian besar peningkatan ekspor Malaysia pada tahun 1980-an adalah produk yang dibuat di kawasan ini. Ia menyumbang sebahagian besar daripada keseluruhan ekspor. Saya menahan nafas. Media asing mengubah penilaian mereka. Kualiti tenaga kerja Malaysia jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Kawasan ini adalah contoh teladan bagi zon perindustrian baharu di Asia Timur. Profesor menyambung. Kejayaan zon perdagangan bebas membawa kepada penubuhan zon perindustrian di seluruh negara. Jalur pantai barat Malaysia berkembang menjadi bandar pengeluaran perindustrian terbesar. Saya melihat peta sambil mencari lokasinya. Selepas kejayaan ini, taman-taman perindustrian di seluruh negara berkembang pesat. Terutamanya, hub automobil dan elektronik mencapai kejayaan besar, membentuk dua tonggak utama ekspor Malaysia. Profesor merumuskan, zon perdagangan bebas bukan sekadar sebuah taman perindustrian. Ia adalah pintu gerbang pertama bagi Malaysia untuk membuka pintu ke pasaran dunia. Ia adalah buaian bagi industri elektronik dan pembuatan jitu Malaysia. Ia menjadi model kejayaan yang dikaji oleh Bank Dunia dan PBB. Saya meremang bulu roma. Zon ekonomi khas China hari ini juga merujuk kepada model ini, tegas Profesor. Negara yang tiada produk ekspor, membina bandar ekspor terlebih dahulu. Malaysia tidak menunggu pasaran. Mereka mencipta pasaran. Saya menulis di nota, Malaysia adalah negara yang membina bandar terlebih dahulu, bukan sekadar pintu, untuk memasuki pasaran dunia. Profesor melihat jam. Kuliah hari ini sampai di sini, saya perlahan-lahan menutup buku, jantung saya berdebar kencang. Minggu berikutnya, kuliah bermula. Profesor berkata dengan tenang, keajaiban sebenar Malaysia bukanlah kerajaan, tetapi rakyatnya. Saya sekali lagi menegakkan badan. Rakyat? Ada satu gerakan pemodenan komuniti luar bandar, jelas Profesor. Bermula dari tahun 1970-an ia dimulakan di seluruh kampung di Malaysia dengan matlamat untuk memajukan kawasan. Profesor menunjukkan gambar. Pada tahun 1960-an, keadaan luar bandar Malaysia amat kritikal. Pendapatan petani kurang separuh daripada penduduk bandar. Sebahagian besar penduduk luar bandar hidup dalam kemiskinan. Saya terkejut melihat gambar itu. Rumah beratapkan nipah, jalan tanah yang sempit, pemandangan kampung yang usang, golongan muda berhijrah ke bandar dengan cepat, pengosongan luar bandar menjadi satu krisis, kata Profesor dengan tegas. Kerajaan membuat keputusan. Jika luar bandar runtuh, perindustrian adalah mustahil. Jadi, mereka memulakan gerakan pemodenan. Apa yang kerajaan lakukan? Tanya Profesor. Mereka mengagihkan bahan-bahan seperti simen dan baja secara sama rata ke semua kampung di seluruh negara. Simen? Tujuannya adalah untuk membaiki rumah, jambatan, pagar rumah dan memperbaiki balai raya. Dan mereka menilai hasilnya, jelas Profesor. Kampung yang menunjukkan hasil yang baik diberi bantuan bahan atau bajet tambahan. Kampung yang tidak menunjukkan hasil, tiada bantuan tambahan. Sistem persaingannya, kaedah ini adalah faktor kejayaan yang paling kuat. Bank Dunia juga mengkaji sistem ini sebagai model pembangunan luar bandar, tegas Profesor. Tetapi yang menakjubkan ialah kerajaan hanya menyediakan bahan. Selebihnya, penduduk kampung melakukannya sendiri. Mereka membaiki jalan, membina jambatan, menggantikan atap, membina dewan serbaguna. Gambar berubah.
Penduduk kampung memegang cangkul dan bekerja. Setiap hujung minggu, seluruh kampung keluar bekerja. Ini bukan paksaan. Ia adalah gotong royong sukarela yang mungkin kerana adanya harapan. Saya menahan nafas. Bagaimana hasilnya? Profesor menunjukkan graf. Dari tahun 1970-an hingga 1980-an, kadar jalan berturut meningkat dari 15% kepada 85%. Fancy passwordmu, rumah beratapkan nipah kebanyakannya, digantikan dengan rumah beratapkan zinc atau genting. Profesor menyambung, produktiviti pertanian meningkat, penggunaan baja bertambah, kemudahan pengairan diperluas, varieti tanaman diperbaiki, kadar penggunaan jentera ladang meningkat. Hasilnya, pada akhir 1980-an Malaysia mencapai sara diri dalam pengeluaran beras. Pada tahun-tahun hasil yang baik, berlaku lebihan pengeluaran. Saya tidak percaya. Padahal beberapa tahun sebelumnya negara itu kelaparan. Pendapatan petani meningkat dengan ketara berbanding purata bandar. Berbanding tahun 1960-an ia meningkat 2.5 kali ganda, tegas Profesor. Jurang pendapatan antara bandar dan luar bandar menyusut dengan banyak. Menjelang akhir 1980-an, ada yang mengatakan di sesetengah kawasan, luar bandar lebih kaya daripada bandar. Saya tekun mencatat di buku nota. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini hanya cerita tentang Malaysia? Profesor menunjuk ke papan hitam. Di Iraq, ketidakpercayaan terhadap kerajaan berleluasa. Di Afghanistan, konflik antara puak amat serius. Di Lubnan ada perpecahan agama. Di Vietnam, ideologi diutamakan. Di Korea Utara, sikap tertutup amat kuat. Profesor memandang sekeliling kepada para pelajar. Tetapi Malaysia adalah negara di mana negara dan rakyat berkongsi impian. Saya meremang bulu roma. PBB, Bank Dunia dan 30 negara Afrika melawat Malaysia, kata Profesor. Bank Dunia secara rasmi menilai gerakan ini sebagai salah satu model pembangunan luar bandar yang paling berjaya. Program pembangunan PBB memajukan projek untuk menyampaikan gerakan ini secara langsung kepada negara-negara membangun. Dunia datang belajar dari Malaysia, ya? Sebenarnya banyak negara di Afrika mengkaji dan memperkenalkan gerakan ini dan mencapai hasil. Profesor merumuskan, gerakan ini bukan sekadar gerakan slogan. Ia adalah contoh kejayaan global yang menaikkan taraf hidup, ekonomi, infrastruktur dan kesedaran luar bandar Malaysia dalam satu generasi. Saya menarik nafas dalam-dalam. Keajaiban Malaysia adalah keajaiban yang dicipta oleh rakyat. Kata-kata profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Tiada rakyat seperti ini di mana-mana tempat lain di dunia. Kerana ada harapan, mereka sendiri mengambil cangkul. Saya mengangguk. Malaysia adalah satu-satunya negara di mana negara dan rakyat berkongsi impian, tegas Profesor. Jika di Amerika, jika di Eropah. Saya menggelengkan kepala. Mungkin mustahil. Negara ini bukan sekadar negara yang dipacu oleh pemimpin. Ia adalah negara yang dibina bersama oleh rakyat. Dunia harus memanggil ini keajaiban ala Malaysia. Profesor membuka bahan rujukan baru. Dengan ini asasnya telah siap. Suara profesor penuh semangat, ada kereta, ada industri, ada jalan, ada lebuh raya, ada pasaran, ada zon ekspor. Serta-merta saya dapat merasakan, inilah permulaan cerita yang sebenar. Apabila ketiga-tiga ini bersatu, satu letupan yang tidak dijangka oleh dunia berlaku, tegas Profesor. Pertama, elektronik. Seperti yang saya katakan tadi, produk ekspor awal adalah tekstil dan mainan. Tetapi syarikat-syarikat Malaysia menyerap teknologi elektronik seperti SPAN, jelas Profesor. Dari pertengahan 1980-an hingga akhir 1990-an, dari radio ke televisyen ke peti sejuk, ia berubah menjadi negara pengeksport produk elektronik. Saya mula mencatat di buku nota. Syarikat-syarikat gergasi melonjak ke pesada dunia. Kelajuan industri baharu ini berada pada tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekonomi dunia. Seterusnya, perkapalan, sambung Profesor. Apabila dunia mendengar Malaysia akan membina limbungan kapalnya sendiri, apa agaknya kata industri perkapalan dunia? Seorang pelajar menjawab, mereka kata mustahil. Tepat sekali. Perkapalan hanya boleh dilakukan oleh negara maju. Malaysia nak buat kapal? Mustahil. Profesor mengangguk. Tetapi Malaysia membina limbungan kapal tanpa pelan induk yang lengkap pertama di dunia. Dan berjaya mendapat tempahan untuk kapal tangki super pertama. Saya tidak percaya. Dari tahun 1990-an hingga 2000-an, perkapalan Malaysia mencapai kejayaan luar biasa, melonjak ke puncak dunia. Puncak dunia. Malaysia tidak membina industri di atas tanah, tetapi di atas keazaman. Kata-kata profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Profesor merumuskan, lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, industri berat telah melahirkan industri automobil. Industri automobil memupuk industri kejuruteraan. Industri kejuruteraan mendorong industri elektronik.
Industri elektronik menarik industri pembinaan dan petrokimia. Profesor melukis anak panah di papan hitam. Tangga perindustrian terbuka secara berantai. Saya meremang bulu roma. Malaysia bukan model pembangunan ekonomi, tetapi fenomena pembangunan ekonomi itu sendiri. Struktur ini tidak boleh dicipta dengan pengiraan, tegas Profesor. Negara ini telah melihat masa depan sejak 30 tahun yang lalu. Malaysia adalah negara yang tiada kepakaran tetapi ia melimpah dengan sumber yang dipanggil keazaman, sambung Profesor. Dunia mentertawakan kereta Malaysia, tetapi Malaysia menawan pasaran serantau. Pekapalan adalah perniagaan yang bersaing bukan dengan teknologi, tetapi dengan saiz cabaran. Saya menarik nafas dalam-dalam. Negara yang menjual barangan amula menguasai dunia dengan semikonduktor. Profesor mengakhiri, saya perlahan-lahan mengangguk. Malaysia tidak menunggu masa depan. Mereka mencipta masa depan terlebih dahulu dan berlari ke arah masa depan itu. Profesor melihat jam. Kelas akan datang, kita akan bercakap tentang satu cabaran yang lebih menakjubkan. Saya menutup nota. Jantung saya berdebar kencang. Profesor memulakan tema baru. Pada akhir tahun 1980-an, Malaysia memulakan satu cabaran yang menakjubkan. Pada tahun 90-an, bidaan untuk Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth. Pada masa itu, Malaysia adalah sebuah negara dengan pendapatan per kapita yang masih rendah. Pengiktirafan di peringkat antarabangsa juga sangat rendah, jelas Profesor. Jadi, mengapa mereka mahu menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth? Seorang pelajar mengangkat tangan. Untuk menunjukkan pembangunan ekonomi? Tepat sekali. Tetapi bukan itu sahaja, Profesor mengangguk. Malaysia perlu membuktikan kewujudannya kepada dunia. Ia adalah peluang keemasan untuk menunjukkan kepada dunia kebangkitan semula dari perpecahan. Sukan Commonwealth adalah iklan gergasi bagi sesebuah negara, tegas Profesor. Pada tahun 1991, di Zimbabwe, persidangan Persekutuan Sukan Commonwealth CGF diadakan dan perang bidaan bermula. Profesor menunjukkan bahan rujukan, Kuala Lumpur, Adelaide, Australia, New Delhi, India. Saya menahan nafas. Lihatlah, Australia, India, semua negara yang jauh lebih berpengalaman. Profesor menunjuk satu persatu. Dan calon akhir yang tinggal ialah dua bandar. Calon akhir, Kuala Lumpur dan Adelaide, Australia. Seluruh dunia yakin Adelaide akan menang, kata Profesor dengan tegas. Anda tahu kenapa? Australia sudah berpengalaman menganjurkan Sukan Commonwealth. Pengiktirafan antarabangsa juga tinggi, kekuatan ekonomi juga kukuh. Lobi Australia di CGF juga kuat. Saya pun pasti akan fikir Australia lebih berpeluang. Imejnya sebagai negara maju jauh mendahului Malaysia pada masa itu. Media seluruh dunia meramalkan kemenangan Adelaide. Profesor menunjukkan keratan akhbar. Tetapi Malaysia tidak berputus asa. Saya menegakkan badan. Bukan hanya kerajaan yang bergerak, tokoh-tokoh korporat turut serta. Tokoh korporat, pemimpin-pemimpin syarikat terkemuka Malaysia melawat berpuluh-puluh negara anggota CGF, jelas Profesor. Mereka menjelaskan potensi pertumbuhan ekonomi Malaysia. Mereka mengemukakan hujah pembangunan seimbang di Asia. Mereka meyakinkan dengan kuat kepada ahli-ahli dari negara membangun tentang makna simbolik pembangunan Malaysia. Saya menahan nafas. Dalam rekod pada masa itu ada kata-kata ini, yang lebih gigih melobi untuk Kuala Lumpur berbanding kerajaan ialah syarikat-syarikat. Tetapi yang lebih menakjubkan ialah rakyatnya. Rakyat? Apabila ahli-ahli CGF melawat Malaysia, rakyat menyambut mereka di jalanan. Di lapangan terbang, hotel, sudut jalan mereka menyerahkan surat. Pemandu pelancong sukarela mempromosikan imej negara. Gambar dipaparkan. Ahli-ahli CGF di tengah-tengah lautan manusia yang menyambut. Sambutan seluruh negara seperti ini memberi pengaruh besar kepada keputusan ahli-ahli seperti yang didedahkan dalam memuai mereka, kata Profesor. Di tengah-tengah struktur Perang Dingin, Amerika dan Eropah juga mula menyokong Malaysia sebagai negara pusat baharu di Asia. Saya menumpukan perhatian dan pada 21 Julai 1991, keputusan undian diumumkan. Saya menahan nafas. Kuala Lumpur 40 undi. Adelaide 25 undi. Apa? Kemenangan besar? Dewan Kuliah menjadi gempar. Saya tidak percaya. Malaysia menang dengan majoriti besar ke atas bandar Australia yang lebih berpengalaman, lebih kaya dan lebih dikenali di peringkat antarabangsa. Media seluruh dunia terkejut. The Times menulis kemenangan Malaysia adalah satu drama ajaib di mana diplomasi, ekonomi dan sektor swasta digerakkan sepenuhnya. Profesor menunjukkan keratan akhbar. Media barat pun menilai Malaysia telah melangkaui imej sebagai negara perindustrian baharu. Saya meremang bulu roma. Malaysia telah membalikkan kemustahilan dengan perjuangan habis-habisan seluruh negara. Tetapi menjadi tuan rumah hanyalah permulaan. Selepas ini, persiapan perlu dibuat.
Profesor menyambung, Malaysia melaburkan modal infrastruktur sosial berskala beberapa peratus daripada belanjawan negara. Beberapa peratus daripada bajet negara? Mereka membina stadium kebangsaan, memperluas lapangan terbang dan pelabuhan, membina jalan raya dan landasan kereta api, memastikan hotel mencukupi, membangunkan peralatan penyiaran dan komunikasi sendiri. Menyiapkan rangkaian transit aliran ringan. Profesor menyenaraikannya, ini bukan sekadar sukan Commonwealth, tetapi pelaburan pada tahap membangunkan semula seluruh negara. Saya kehilangan kata-kata. Untuk Sukan Commonwealth 1998, teknologi penyiaran Malaysia melonjak ke tahap tertinggi di Asia. Syarikat-syarikat elektronik menaikkan taraf barisan pengeluaran IT mereka ke tahap global, jelas Profesor. Dan pada 11 September 1998, upacara pembukaan. Gambar berubah. Stadium nasional yang dipenuhi orang ramai. Teknologi penyiaran canggih, LRT dan jalan raya, serta gimnasium yang siap dibina. Sukarelawan yang membanjiri seluruh bandar. Mereka menguruskan kontingen dari seluruh dunia tanpa sebarang insiden. Saya menahan nafas. Ada satu ungkapan yang paling kerap digunakan oleh wartawan media asing. Disiplin dan keramahan rakyat Malaysia telah menggerakkan termasuk ini, tegas Profesor. Dari pemandu bas hingga sukarelawan, seluruh rakyat menganggap kejayaan penganjuran sebagai satu penghormatan negara. Profesor menunjukkan graf. Apa yang berlaku selepas Sukan Commonwealth? Saya menumpukan perhatian. Pelaburan langsung asing meningkat 2 hingga 3 kali ganda setahun selepas 1998. Persepsi bahawa Malaysia adalah sebuah negara perindustrian global telah mantap. Pertumbuhan global syarikat seperti Petronas dan Maybank bermula dengan bersungguh-sungguh. Profesor menyambung, pelancong meningkat 2 kali ganda. Asas untuk menganjurkan pelbagai acara antarabangsa selepas itu terbentuk. Saya mula menulis di nota. Sebelum Sukan Commonwealth, ia adalah sebuah negara yang sunyi di Timur Jauh. Selepas Sukan Commonwealth, penilaian beralih kepada negara yang setaraf dengan negara maju. Profesor merumuskan, Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1968 adalah satu projek jenama negara yang disertai oleh seluruh rakyat. Ia adalah pemangkin pertumbuhan syarikat Malaysia. Ia adalah titik di mana kedudukan Malaysia dalam masyarakat antarabangsa melonjak naik. Saya menarik nafas dalam-dalam. Pada 11 September 1998, serentak dengan pembukaan Sukan Commonwealth, Malaysia secara rasminya muncul di pentas dunia. Kata-kata Profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Malaysia memberitahu dunia kami telah bertahan, ingatlah, kami sudah bersedia. Ia adalah saat di mana negara yang bermula dari keruntuhan, berdiri sebagai watak utama di pentas dunia. Minggu berikutnya, kuliah bermula. Profesor melemparkan soalan. Hanya negara yang mempunyai keadaan paling teruk yang berjaya. Mengapa? Saya segera menegakkan badan. Ini adalah misteri utama kuliah ini. Profesor mula menulis semula nama-nama negara di papan hitam. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lubnan, Korea Utara. Negara-negara ini mempunyai syarat yang jauh lebih baik daripada Malaysia. Mata saya bergetar. Jadi, mengapa hanya Malaysia yang berjaya? Pertama, Vietnam, jelas Profesor. Ia menang perang dengan Amerika. Tetapi selepas itu, ia hanya menumpukan pada penyatuan ideologi. Ia gagal dalam liberalisasi pasaran dan pembinaan asas perindustrian. Saya menumpukan perhatian. Ia terlepas waktu keemasan pembangunan semula. Rasuah dan birokrasi menjadi penghalang pertumbuhan. Kata Profesor dengan tegas, bukan kemenangan atau kekalahan perang, tetapi visi untuk melihat masa depan yang membezakan kejayaan dan kegagalan. Saya mengangguk. Seterusnya Iraq, Profesor membelit bahan rujukan. Negara dengan rizab minyak global, tetapi lapisan pemimpinnya hanya menumpukan pada perbelanjaan jangka pendek. Walaupun ada minyak, mereka membeli produk perindustrian dengan minyak dan asas industri menjadi kosong. Masyarakat hancur oleh konflik antara mazhab. Saya menulis di nota, walaupun ada wang, jika tiada impian, tiada apa yang boleh dilakukan. Afghanistan, sambung Profesor. Negara yang paling lama dan paling banyak menerima bantuan antarabangsa di dunia. Tetapi ia gagal dalam penyatuan negara kerana konflik antara puak. Walaupun menerima begitu banyak bantuan, bantuan itu hanya digunakan untuk mengekalkan rejim, bukan untuk pembangunan. Akhirnya, Taliban kembali berkuasa. Tegas Profesor, tiada negara yang dibangunkan semula dengan bantuan luar. Jika tidak bergerak sendiri, keajaiban tidak akan berlaku. Saya menahan nafas. Lubnan. Profesor menunjukkan gambar. Pernah digelar Paris di Timur Tengah, sebuah kuasa pendidikan dan budaya, tetapi sistem negara runtuh kerana konflik agama. Walaupun tahap pendidikan tinggi, masyarakat yang berpecah tidak dapat merangka strategi masa depan. Saya teringat gerakan pemodenan komuniti Malaysia. Padahal Malaysia, rakyatnya bersatu padu.
Akhir sekali, Korea Utara. Suara profesor menjadi perlahan, syarat selepas perang lebih baik daripada Malaysia. Lebih baik, tetapi kerana sistem tertutup, terpensil dan diktator pembangunan teknologi terhenti. Kiguan kami berbeza menjadi penghalang pembangunan, kata profesor dengan tegas. Pertama, mesti belajar. Jika tidak, tidak mungkin dapat mengatasi. Saya mengangguk. Profesor melukis 5 bulatan besar di papan hitam. Jadi, mengapa hanya Malaysia yang satu-satunya berjaya? Saya mengambil pen. Pertama, berorientasikan masa depan. Walaupun makanan tidak mencukupi, mereka membina kereta dan lebuh raya. Profesor menulis dalam bulatan pertama. Kedua, wawasan negara yang konsisten. Hala tuju yang hendak dituju tidak pernah goyah. Saya mula menulis dengan tekun. Ketiga, pengerahan seluruh rakyat. Gerakan pembangunan komuniti sukarela, penjimatan dan menabung yang mengejutkan dunia. Keempat, semangat pendidikan. Negara yang membina semula dari sekolah. Kelima, keterbukaan. Belajar dan menyerap teknologi dan modal dari Amerika, Jerman dan Jepun. Profesor merumuskan. Saya meremang bulu roma melihat kelima-lima item itu. Apabila kelima-lima ini berlaku serentak. Keajaiban Malaysia bukanlah keajaiban, tetapi hasil yang logik, tegas profesor. Tetapi bangsa yang boleh mempraktikkan logik ini hanyalah Malaysia di seluruh dunia. Saya rasa muka saya panas. Negara dengan syarat paling teruk yang berjaya, kemenangan Malaysia adalah satu kemenangan berstruktur. Kata-kata profesor berterusan. Ada sesuatu yang negara-negara lain ada tetapi Malaysia tiada, iaitu perpecahan. Saya mengangguk. Vietnam, konflik ideologi. Iraq, konflik mazhab. Afghanistan, konflik puak. Lubnan, konflik agama. Korea Utara, sikap tertutup. Malaysia bersatu dan memilih masa depan. Negara-negara lain terperangkap dalam masa lalu, profesor mengakhiri. Saya berfikir sambil melihat nota. Sepanjang mendengar kuliah, saya meremang bulu roma. Adakah rakyat Malaysia tahu betapa hebatnya perkara ini? Profesor melihat jam. Kelas akan datang adalah kuliah terakhir. Kita akan bercakap tentang Malaysia masa kini dan masa depan. Saya perlahan-lahan menutup buku. Jantung saya berdebar kencang. Hari kuliah terakhir tiba, profesor berkata dengan tenang, Malaysia kini telah menjadi negara yang mengajar. Saya terkejut hingga menahan nafas. Negara yang merupakan negara termiskin di dunia hanya 50 tahun yang lalu. Mari kita mulakan dengan negara digital Malaysia. Profesor membuka bahan rujukan. Kerajaan elektroniknya adalah antara yang terbaik di dunia. Semasa pandemik COVID, ia menunjukkan pentadbiran digital terkuat di dunia. Saya teringat. Pada masa itu, berita sering melaporkan sistem pengesanan Malaysia. Lebih 30 negara memperkenalkan sistem Malaysia. Dari pentadbiran awam, pengurusan wabak hingga logistik, tahap integrasi digitalnya adalah yang tertinggi di dunia, tegas profesor. Ini bukan sekadar teknologi. Ia bermakna falsafah pentadbiran negara adalah negara maju. Saya mengangguk. Seterusnya, semikonduktor. Profesor menunjukkan graf. Bahagian pasaran global Malaysia dalam bahan dan peralatan pembuatan semikonduktor berada pada tahap yang sangat tinggi. Setinggi itu, telefon pintar, komputer, pelayan, kecerdasan buatan, pusat data, jantung digital dunia disokong oleh teknologi Malaysia. Saya meremang bulu roma, Malaysia memegang jantung teknologi dunia. Industri pertahanan dan perkapalan, sambung profesor. Sebahagian besar tempahan kapal bernilai tambah tinggi di dunia dipegang oleh Malaysia. 90% kapal LNG adalah buatan Malaysia. Pak Fandi Kausik. Ekspor peralatan pertahanan juga antara yang terkemuka di dunia. Kenderaan perisai kapal peronda adalah popular di peringkat global, tegas profesor. Kini, Malaysia mempengaruhi logistik dan pergerakan tenaga dunia. Saya menahan nafas. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia tidak berhenti di sini. Suara profesor penuh semangat. Lihatlah masa depan yang sedang disiapkan oleh Malaysia. Gambar-gambar muncul satu persatu. Syarikat-syarikat besar sedang menyiapkan kecerdasan buatan generasi akan datang dan semikonduktor termaju. Pengeluar automobil sedang membangunkan kenderaan elektrik dan mobiliti udara. Pengeluar bateri sedang memperluas kilang global untuk bateri kenderaan elektrik. Saya mula mencatat satu persatu. Agensi Angkasa Lepas sedang memajukan roket baharu dan rancangan penerokaan angkasa. Profesor merumuskan. Malaysia mempunyai DNA untuk bersedia 50 tahun ke hadapan, itulah sebabnya saya optimis tentang masa depan Malaysia. Saya berfikir sambil melihat nota. Saya belajar semua ini dalam satu semester. Negara yang membina semula dari sekolah. Negara di mana rakyatnya membina industri. Negara yang membina lebuh raya terlebih dahulu. Negara yang membina zon ekspor terlebih dahulu. Negara di mana rakyatnya bangkit bersama. Negara yang memupuk industri di atas keazaman dan jalan raya. Negara yang berdiri megah di mata dunia.
negara yang berbeza daripada negara-negara gagal, dan kini negara yang menerajui masa depan dunia. Profesor menyampaikan kata-kata terakhir. Malaysia bukan lagi negara yang belajar. Jantung dunia sedang dicipta oleh Malaysia. Malaysia tidak menunggu masa depan. Ia mencipta masa depan. Saya meletakkan pen. Mengkaji Malaysia bermakna mengkaji masa depan. Kata-kata profesor itu menusuk ke dalam hati saya. Dengan ini, kuliah semester ini tamat. Para pelajar mula bertepuk tangan. Saya juga bertepuk tangan. Profesor tersenyum. Selamat maju jaya semua. Saya perlahan-lahan menutup nota dan di halaman terakhir saya menulis, ada sebuah negara yang kehilangan segalanya kerana perpecahan. Tiada makanan, tiada industri, tiada jalan, malah tiada harapan. Tetapi mereka melihat satu masa depan dan ke arah masa depan itu negara dan rakyat berjalan bersama. Keajaiban Malaysia bukanlah angka tetapi keazaman. Ia adalah rintitan pilihan, rintitan pengorbanan dan hasil daripada semangat kebangsaan yang tidak terdapat di mana-mana tempat lain di dunia. Kini saya tahu. Malaysia bukanlah keajaiban, tetapi bukti bagaimana keajaiban dicipta. Saya memeluk nota ke dada. Saya keluar dari Dewan Kuliah dan memandang keluar tingkap. Negara yang bernama Malaysia ini semakin menarik perhatian saya. Suatu hari nanti, saya mahu pergi ke negara itu dan melihat sendiri. Negara yang bermula dari keruntuhan dan kini menerajui masa depan dunia. Keajaiban yang dibina bersama oleh rakyat. Negara yang tidak menunggu masa depan tetapi mencipta masa depan. Saya perlahan-lahan melangkah pergi. Dada saya terasa hangat. Cerita hari ini sampai di sini. Dunia masih tidak dapat menjelaskan kejayaan negara ini. Tetapi kita tahu, keajaiban itu bukan lahir dari bumi, tetapi dari insan, pilihan dan pengorbanan. Kini adalah masanya untuk mendedahkan kuasa yang telah mendorong mereka menjadi sebuah negara yang hebat. Terima kasih kerana menonton video yang panjang ini. Jumpa lagi esok dengan video yang lebih baik.